check. Kandang Benny pun check. Apa lagi sangka Niko nak bagi makan. Hai, nama saya Nur Syazah Salsabila binti Syahrul Sadli dari kelas TPS 39. Di dalam video ini, saya akan menjadi penjaga zoo. Nantikan. Comel semua. Hai, nama saya Engineer Hanis Fitri Ramili. Saya daripada TPS 39. Hari ini saya akan menjadi pengunjung di zoo. Hai Su, ini kawan saya yang comel, Niko, si burung nuri yang ceria. Hai. Hello semua, sama berkenalan. Ingat tak apa Niko cakap? Jumpa lagi. Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini saya datang melawat zoo untuk melawat kawan saya yang istimewa. Hai semua, saya nak perkenalkan kawan saya Benny. Benny ialah seekor arnab yang sangat comel. Dia berbulu putih gebu, suka makan lobak merah dan sangat mesra dengan pengunjung zoo. Hello semua, saya pula nak kenalkan Niko. Niko ialah seekor burung nuri yang bijak, yang aktif dan suka bercakap. Dia juga sangat suka berinteraksi dengan orang ramai. Niko. Benny seorang yang sangat baik hati dan suka berkawan dengan haiwan lain. Niko pula seekor yang periang tetapi kadang-kadang suka mengusik rakan-rakannya. Inilah Benny. Inilah Niko. Marilah kita lihat Benny dan Niko. Selamat datang ke zoo. Suasana di pintu masuk zoo hari ini sangat meriah. Ramai pengunjung hadir dan tidak sabar untuk memulakan lawatan. Flying low, are you ready? Let's go, go, go! Tiptoe past the Di dalam zoo, suasana sangat meriah. Pengunjung berjalan melihat pelbagai haiwan, manakala kanak-kanak bermain dengan gembira. Ibu bapa juga mengambil gambar sebagai kenangan. Hai semua, selamat datang ke zoo kami. Hari ini kita akan meneroka dunia burung nuri dan arnab. Lihat burung nuri yang berwarna-warni dan sangat bijak. Di sini pula ada arnab yang comel, lembut dan suka melompat. Jom kita mulakan pengembaraan. Nak, comelnya awak. Saya tak pernah tengok arnab yang gebu macam ni dekat-dekat. Tengok muka dia ni sangat comel. Telinga dia bergerak-gerak. Makanlah lobak ni. Awak nampak sangat manja dan baik. Kalaulah boleh saya nak bermain dengan awak lama-lama. Di dalam biliknya, Niko, si nuri sedang bersiap untuk memulakan harinya. Saya mestilah kelihatan kacak dan gemas. Ramai pengunjung akan lihat saya. Wow, sudah ramai pengunjung. Pergi dulu. Hello semua, saya Niko. Terima kasih kerana datang ke sarang saya. Jom saya tunjukkan sesuatu kepada anda. Ialah rumah kecil arnab yang comel. Kandangnya bersih, selesa dan dihiasi dengan jerami lembut. Di sinilah arnab berehat. Hai semua, saya Benny. Terima kasih kerana datang.
Hello, semua bersama saya awak. Saya sayang awak. Wah. Wah. Tidak lama selepas itu, penjaga-penjaga zoo menemukan Benny serta Nico di tempat pusat penumpuan di dalam zoo. Kini, Nico dan Benny menjadi tarikan utama di zoo. Kisah mereka mendapat perhatian ramai di media sosial dan mereka sangat gembira bertemu dengan ramai pengunjung. Hari ini sangat menakjubkan, Benny. Betul tu, semua orang suka lihat kita. Lihat kamera di sana, Benny. Senyumlah. Saya lihat hari ini adalah hari yang menggembirakan. Dengan awak, semua perkara menjadi seronok. Tiba-tiba, seorang budak lelaki berkata, "Gemuknya Arnab ni." Benny terus terdiam. Riak mukanya sangat sedih. Nico yang mendengarnya tersenyum sinis dan terbang. Perhatian kepada semua pengunjung, zoo kita akan tutup dalam masa 30 minit lagi. Terima Bye-bye kasih atas semua. kunjungan anda. Jumpa lagi. Ish. Dan juga kau ni, Benny. Ha. Hihihihihi. Sedihnya, saya gemuk sangat ke? Si Nico pergi ke rumah Benny lalu berkata, Benny, kau sedar tak diri kau tu gemuk? Gemuk. Ha, makan banyak lagi. Ha. Sedihnya. Tiba-tiba Nico terjaga daripada tidurnya. Suara Benny ke tu? Perlu aku pujuk dia? Tak apalah, esok lusa okeylah tu. Sudah buka. Saya perlu bersiap dulu, senyum manis dan pergi ke tempat saya. Tak sabarnya nak jumpa pengunjung ni. Kenapa semua orang menjauhi aku? Kenapa tak nak dekat gambar dengan aku? apalah Nico si burung Nuri ni cakap Arnab ni gemuk. Comel je lah kita tengok. Betul tu. Nico datang untuk dapatkan perhatian. Semua, lihatlah sini. Saya ada di sini. Saya ada burung yang menarik. Nico imbas kembali perbuatannya. Benny, kau sedar tak diri kau tu gemuk? Gemuk. Haha, makan banyak lagi. Itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Saya tidak patut buat begitu. Aku perlu bersesuatu.
Aku belum minta maaf kepada Benny sekarang juga. Aku tahu apa yang berlaku dalam ini menjadi kenyataan. Aku nak berkawan dengan semua dan menjadi buruh yang positif. Aku harap Benny sudi maafkan aku. Aku akan betulkan semuanya. Benny, mana kau? Aku minta maaf. Ini aku ada bawa hadiah sebagai tanda minta maaf sejambak lobak. Siapa tu? Siapa tu? Siapa di luar sana? Benny, saya minta maaf sebab menyaji awak pada malam itu. Tak mengapa, Nicole. Semua orang buat kesalahan. Saya harap awak sudi maafkan saya. Terima kasih, maafkan saya. Sama-sama, Nicole. Saya harap kita tidak bergaduh dan akan menjadi kawan baik lagi. Jom Benny, kita main setiap hari. Benny, hari ini saya belajar sesuatu yang sangat penting. Apa dia, Nicole? Sebelum bercakap, kena fikir dahulu apakah kata-kata. Bira atau menyakitkan hati mereka. Betul, kadang-kadang luka di hati bukan sebab dipukul, tetapi kata-kata menyakitkan. Saya betul-betul menyesal. Ya. Daripada kisah Benny dan Nico tadi, kita belajar bahawa kata-kata yang kita ucapkan boleh memberi kesan kepada perasaan orang lain. Jangan sesekali mengejek atau menghina rupa, bentuk badan dan kekurangan seseorang kerana setiap manusia mempunyai kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Betul. Jadi, marilah kita sentiasa bercakap dengan sopan, saling menghormati dan menyebarkan kata-kata yang baik. Ingatlah bahawa kebaikan bermula daripada tutur kata yang baik. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.